Okey, sekarang ni saya nak cerita tuan-puan, dia satu sejarah yang menarik lah tuan-puan. Macam mana Public Gold, founder Public Gold mulakan Public Gold 16 tahun yang lalu. Dulu founder Public Gold ni dia bekas broker saham. Okey. Dan Datuk Ira Lee ni beliau kaya, jadi multi-millionaire dalam pasaran saham. Okey. Dan waktu dia jadi broker saham tu, beliau ada banyak klien. Dan beliau tengok banyak klien yang terbunuh dalam pasaran saham. Terbunuh ni maksudnya modal dia habis lebuh, tuan-puan. Modal dia habis lebuh. Untung banyak dan boleh jatuh terduduk. Jadi dia fikir macam mana dia nak satu bisnes, satu pelaburan yang kita tak akan jatuh terduduknya. Waktu tu dia fikir apa alternatif pelaburan yang tak akan jatuh terduduknya. Okey. Jadi pada waktu itulah beliau terfikir tentang emas. Emas sesuai untuk semua orang, dan selagi emas tu ada di tangan kita, kita tak akan jatuh terduduk. Yang kena scam emas ni tuan-puan, yang beli emas tak dapat emas. Yang jatuh terduduk dalam emas ni, yang beli emas tapi tak dapat emas. Jadi founder Public Gold cakap, beritahu saya, dia kata apa satu pelaburan yang orang, kalau rakyat umum ni simpan, melabur dalam instrumen tu, dia tak akan jatuh terduduk. Waktu itulah dia terfikir emas lah jawapan dia. Tapi waktu tu emas ni hanyalah dalam bentuk barang kemas. Dan tak banyak gold bar dan tak ada dinar ni. Gold bar dan dinar tak ada lagi waktu tu kat Malaysia. Ada dinar Kelantan lah waktu tu. Okay. Dan itulah beliau buat Public Gold. Sebab Public Gold ni, dulu tagline Public Gold ialah sound and solid investment. Sound and solid, maksud pelaburan yang sangat solid lah. Kita tak akan jatuh terduduknya. Jadi selama Public Gold bermula sejak 16 tahun yang lalu, sampai sekarang dah ada 1.5 juta penyimpan emas Public Gold. Tak ada satu pun yang jatuh terduduk. Yang berjual beli emas dengan Public Gold lah. Yang beli entah daripada luar tu ada, yang banyak lah kena tipu.